Okey, ni adalah keadaan di stesen kereta api Padang Besar. Okey, last station. Siapa yang naik train atau ETS, okey nampak tu. Tu adalah stesen kereta api Padang Besar. Yang di sebelah sini pula adalah stesen komplek immigration. Okey, komplek immigration dan custom. So di sinilah tempat untuk masuk di border Padang Besar. So bila customer sampai dekat train di last station Padang Besar, ada dua choice. Sama ada nak naik Grab boleh, kalau tak mau jalan, ataupun naik flyover. Nampak tu flyover, Jejambat. Okey, naik Jejambat ni. So jalan kaki, nampak tu. Jalan kaki corner sana, turun mai, last sekali keluar depan ni. Nampak? Keluar depan ni jalan kaki, and then jalan kaki masuk ke dalam ICQS Padang Besar. Okey, sini adalah komplek immigration. So masuk di sini akan beratur dan terus cop. Selepas cop baru jumpa dengan tim Abang Travel yang bertugas untuk bawa naik van. Okey. So ni adalah gambaran dia waktu pagi. Naik Grab pun sama juga, dia akan naik sini dan turun pusing sana. Okey, masuk roundabout ni terus masuk. Sama juga. Beza dia nak jalan kaki dengan tak jalan kaki. Okey, ni adalah kawasan immigration Padang Besar. So situ tempat masuk cop immigration. Kalau yang naik kereta api, okey, ni laluan dia. Okey, ni laluan dia. Laluan naik kereta api. Sini kereta api nampak tu. Tu ada customer turun. So turun daripada flyover, jalan sini, keluar di sana dan masuk balik ke sini. Okey. Masuk balik ke sini. So ni laluan dia lah. Terus jalan ke sana. Kalau tak mau jalan kaki, boleh naik Grab lah. Okay, so tadi jalan kaki masuk cop immigration sini, keluar ikut pintu ni. So nanti tim Abang Travel akan stay kat sini lah. Ke sana tempat cop. Selepas cop, customer akan jalan kaki. Di sini adalah meet point customer. Kat sini lah. Van-van akan tunggu customer untuk pick up di sini. Okay, ni driver van dah standby dah. So di sini lah kawasan dia. Balik pun sama, drop point di sini. Okey, akan masuk sebelah bangunan sana. So sampai di sana, drop point untuk customer. So akan turun di sini waktu balik. Kalau ke border Padang Besar, drop point di sini dan akan terus jalan masuk lah, masuk ke border untuk cop. Ni kawasannya. Jalan kaki tau sini. Sini dah di luar bidang kuasa travel agency lah. Ni immigration. Okey, so cop di sana.